Pernah tak anda rasa keliru? Terperangkap antara benda yang anda betul-betul pasti pernah berlaku dengan apa yang anda tiba-tiba rasa macam, betul ke apa yang berlaku sekarang ni? Selamat datang ke sesi pencerahan kita. Hari ini, kita akan sembang tentang satu konsep yang jujurnya boleh ubah cara kita urus hal-hal harian. Dalam undang-undang Islam, bila kita berdepan dengan ketidakpastian yang memeningkan ni, ada satu prinsip yang bertindak sebagai tetapan asal atau default setting. Ia dipanggil istishhab. Minda kita ni kadang-kadang kelam kabut kan? Sekejap yakin, sekejap ragu. Keraguan tu sifatnya tak menentu, sentiasa berubah-ubah dan mengelirukan. Tapi undang-undang Islam tak dibina atas perasaan yang samar-samar macam tu. Ia perlukan satu struktur yang sangat kukuh. Satu asas yang boleh tarik kita balik ke alam nyata bila kita mula overthinking. Cuba fikirkan soalan ni. Macam mana kita nak buktikan sesuatu tu tak wujud? Bayangkan ada orang tiba-tiba tuduh anda berutang dengan dia atau tuduh anda pecahkan barang dia. Anda tahu anda tak buat, tapi macam mana nak buktikan ketiadaan kejadian tu? Memang pening kepala kan? Nah, di sinilah istishab muncul sebagai penyelamat untuk selesaikan dilema harian macam ni. Jadi, untuk leraikan kekusutan ni, peta perjalanan kita hari ni mudah saja. Kita akan rungkaikan apa itu istishab, tengok beberapa contoh asas, kena pasti 5 kategori utamanya, fahamkan 4 kaedah fiqh yang penting dan akhirnya kita tengok macam mana keyakinan tu sentiasa mengatasi keraguan. Okey, bahagian pertama, apa sebenarnya istishab ni? Anda boleh anggap istishab ni sebagai pemutus seri bila berlakunya perang dalam minda anda. Konflik teras manusia ni selalunya berkisar tentang masa lalu dan masa sekarang. Untuk masa lalu, kita ada memori tentang sesuatu yang kita pasti wujud atau berlaku. Tapi untuk masa sekarang, tiba-tiba muncul syak wasangka atau keraguan. Otak kita terperangkap di tengah-tengah. Jadi, istishab ajar kita sentiasa pegang kuat-kuat pada kepastian masa lalu tu, sampailah anda ada bukti yang tak boleh disangkal lagi untuk ubah pendirian anda sekarang. Kalau kita tengok dari sudut bahasa, istishab ni maksudnya meminta untuk didampingi atau ditemani. Tapi dari segi perundangan Islam, maksudnya ialah sesuatu perkara tu akan kekal hukum asalnya sampailah wujud bukti jelas yang ubah hukum tu. Senang cerita macam telefon pintar gitulah. Bila kita beli, dia dah ada default setting kan? Tetapan asal tu takkan berubah dengan sendirinya. Tak kiralah betapa kuat pun kita rasa dia mungkin berubah. Tetapan tu cuma akan berubah kalau kita masuk ke ruang setting dan tukar secara manual atau ada update baru. Bukti yang nyata itulah update dia. Masuk bahagian kedua, mari kita tengok contoh asas istishab dalam kehidupan seharian. Untuk memudahkan pemahaman, kita bawa konsep ni ke dunia realiti yang saya pasti ramai pernah lalui. Contohnya, bab wuduk. Katakanlah anda baru lepas ambil wuduk, memang yakin 100%. Tapi lepas sejam 2, anda mula was-was. Wuduk aku ni dah batal ke belum ya? Anda cuma syak, tak ada sebarang bukti yang jelas. Di sinilah istishab memainkan peranan. Ia ibarat suara yang berbisik. Kejap, tadi pasti tak dah ambil wuduk? Pasti. Ada bukti sah wuduk tu batal? Tak ada. Jadi jawapannya, wuduk anda masih sah. Segala keraguan tu kita tolak tepi terus. Konsep yang sama juga diguna pakai dalam bab duit. Bayangkan, asalnya memang anda tak berhutang dengan sesiapa. Tapi tiba-tiba terdetik dalam hati, ada tak aku pinjam duit kawan aku bulan lepas? Selagi tak ada bukti fizikal macam resit, perbualan WhatsApp atau saksi, anda dikira bebas hutang. Nampak tak betapa cantiknya prinsip ni? Ia lindungi kita daripada tuntutan palsu dan paling penting, selamatkan kita daripada anxiety yang dicipta oleh minda kita sendiri. Seterusnya, bahagian ketiga, 5 kategori utama istishab. Bila kita dah faham cara ia berfungsi, rupa-rupanya prinsip tetapan asal ni luas betul penggunaannya. Ada 5 pembahagian utama. Kita tak perlu hafal macam nak ambil periksa pun, tapi saya nak anda perhatikan skop dia. Ia sentuh bab makanan, status jenayah, amalan ibadah, sampailah ke pemilikan harta. Kesemuanya berbalik kepada satu asas yang sama. Mari kita ambil kategori kedua tu. Hukum asal sesuatu perkara adalah tiada. Ini sangat besar maknanya dalam sistem keadilan. Kalau seseorang dituduh mencuri, siapa yang kena bawa bukti? Penuduh. Sebab apa? Sebab default setting orang yang dituduh tu adalah dibersih. Jenayah tu pada asalnya tiada. Selagi penuduh gagal bawa bukti yang kukuh, tertuduh tu kekal tak bersalah. Prinsip universal yang kita guna pakai hari ini sebenarnya sangat sebati dengan istishab. Lepas tu, kita ada kategori hukum syarak yang diteruskan. Al-Quran dah tetapkan, solat tu wajib ke atas umat Islam.
Ketetapan ni berterusan. Tapi bila datangnya hadis sahih yang sebut wanita datang bulan tak boleh solat, hadis ni berfungsi sebagai bukti khusus yang jeda atau berhentikan hukum tu sekejap. Bila habis haid, kewajipan tu kembali kepada tetapan asal. Sistemnya sangat tersusun dan logik. Bab rumah pun sama. Kalau nama anda ada pada geran rumah tu hak anda. Pemilikan tu kekal sampailah ada kontrak jual beli baharu yang memindahkan hak milik tu secara sah. Atau kalau tengok hukum umum, macam puasa Ramadan, aturannya umum untuk semua orang. Tapi bila ada pengecualian yang jelas, contohnya kalau anda sakit teruk atau tengah musafir, barulah hukum am tu dikhususkan. Maksudnya, sesuatu tu tak berubah selagi tak ada sebab kukuh untuk ia berubah. Bergerak ke bahagian keempat. 4 kaedah fiqh yang penting yang bertindak sebagai falsafah kehidupan kita. Apa yang mengagumkan, dari satu konsep istishab ni, para sarjana Islam hasilkan beberapa kaedah fiqh yang sangat praktikal. Pertama, sesuatu kekal atas keadaan asalnya. Contohnya, kalau seseorang tu hilang, guaib macam tu saja, kita tak boleh terus cop dia dah meninggal dunia. Harta dia tak boleh difaraid selagi tak ada bukti kukuh yang dia dah tiada. Kedua, asal pada sesuatu perkara adalah harus. Kalau anda buat sistem bisnes baharu yang langsung tak ada unsur tipu atau riba, ia sah, tak perlukan dalil khusus untuk wujudkannya. Ketiga, asal seseorang tidak dipertanggungjawabkan. Bermakna kalau saya dakwa anda hutang saya, beban bukti ada pada saya, bukan anda. Dan yang keempat, sesuatu yang yakin tak hilang dengan syak. Kalau anda tengah bersahur, tiba-tiba rasa macam, dah masuk subuh ke? Teruskan mengunyah. Puasa anda masih sah sebab asalnya memang masih malam dan fajar tu hanyalah keraguan di fikiran anda. Akhir sekali, bahagian kelima. Keyakinan mengatasi keraguan. Kenapa semua ni penting? Semuanya berbalik kepada nak mencari ketenangan minda. Undang-undang ni bukan sekadar untuk jatuh hukum sana-sini, tapi untuk pastikan kita tak hidup dalam bayang-bayang was-was. Hanya perlukan satu sahaja kepastian yang kukuh untuk musnahkan 1000 keraguan yang tak berasas. Kepastian masa lalu takkan pernah boleh dikalahkan oleh sangkaan masa kini. Ia pelindung ibadah, keuangan dan maruah diri kita. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan. Apa jua yang sedang merunsingkan kepala anda sekarang ni? Sama ada hal kerja, ibadah, perhubungan atau hal duit, cuba tanya diri sendiri. Adakah keraguan anda tu berpaksikan bukti nyata yang boleh dipegang atau ia sekadar ilusi yang direka oleh emosi anda sendiri? Pegang prinsip istishab ni rapat-rapat. Kembalilah kepada tetapan asal anda dan biarkan keyakinan yang mengemudi hidup, bukannya keraguan. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama dalam sesi pencerahan ni. Teruskan semangat nak belajar benda baru.